Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua. Kembali lagi di channel Kisah Alam Maya. Harap kepada pendengar semua dalam keadaan baik dan juga dipermudahkan segala urusan. Jadi, seperti biasa, pada video kali ini kita akan kongsikan sebuah cerita, iaitu Sesat di Alam Gaib. Dan cerita yang akan diceritakan ini berepisod, iaitu episod 1 hingga 3, dan bertajuk Kabus di Hujung Jalan, Wajah dalam Bingkai, dan Paya yang Menelan Nama. Jadi seperti mana ceritanya, tonton video dan dengar cerita ni sampai habis. Sebelum kita nak teruskan cerita ni, sebelum tu terima kasih kepada yang telah subscribe channel Kisah Alam Maya, dan kepada yang baru saja hadir di channel ni, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan tekan butang loceng di bawah untuk dapatkan notification untuk update video-video terbaru nanti. Kepada yang telah subscribe dan yang baru hadir di channel ni, boleh masuk ke halaman channel untuk mendengar cerita yang lain. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan dengan cerita ni. Hilmi berdiri kaku di tengah rumah yang bukan lagi seperti yang mula-mula dimasukinya. Langit-langit rumah itu menjulang tinggi, terlalu tinggi untuk sebuah rumah kampung biasa. Bau tanah basah dan darah hanyir meresap masuk ke dalam hidung, membuatkan tekaknya loya. Dinding kayu di sekelilingnya tidak lagi padat, sebaliknya berpuluh-puluh bingkai gambar menghiasi setiap inci. Semuanya memaparkan wajah-wajah manusia yang tidak dikenalinya. Wajah-wajah itu bukan dalam keadaan biasa. Ada yang menangis, ada yang menjerit, ada pula yang matanya terjojol seakan sedang dicekik semasa dirakam. Tapi yang paling menakutkan, satu wajah dalam bingkai paling tengah, betul-betul menghadap Hilmi, adalah wajahnya sendiri. Mukanya terpampang jelas, tapi dengan mata lebam dan darah meleleh dari hidung dan telinga. Gambarnya itu tidak pernah diambil, dan gambar itu berkedip. Hilmi menjerit kecil. Langkahnya mundur ke belakang, tapi lantai rumah seperti hidup. Setiap pijakan berbunyi nyaring, dan seperti melengkungkan dirinya sendiri, memaksa Hilmi ke satu arah, ke bilik belakang. Tempat wanita tua tadi menghilang. Mana pintu tadi? Hilmi berbisik sendiri, cuba menahan panik. Nafasnya pendek. Suasana di sekeliling makin gelap, walaupun lampu minyak di atas siling masih menyala. Dia cuba menoleh ke belakang, tapi lorong yang tadi dipijaknya kini hanyalah dinding penuh cakar dan calar. Seolah-olah seseorang atau sesuatu pernah mencakar dinding itu dalam amukan putus asa. Cucu. Suara serak itu bergema dari arah bilik belakang. Hilmi tidak tahu dari mana kekuatan itu datang, tapi kakinya mula melangkah. Setiap langkah terasa seperti melalui lumpur tebal, berat dan menyesakkan. Di hujung lorong, pintu bilik tua itu sedikit terbuka. Cahaya jingga yang aneh menyinar keluar, berkelip-kelip seperti nyalaan api yang sekarat. Dia tolak daun pintu itu perlahan. Ruangan dalamnya kecil, tapi penuh dengan simbol pelik di lantai bulatan bersilang. Huruf-huruf yang seolah ditulis dengan darah. Di tengahnya, wanita tua itu sedang duduk bersila, dikelilingi patung tanah liat dan tengkorak kecil yang berbisik dalam bahasa asing. Hilmi menahan nafas. Kenapa? Kenapa saya ada dalam gambar tu? Suaranya hampir tak keluar, bergetar dan penuh takut. Wanita itu membuka matanya. Putih sepenuhnya, tanpa anak mata. Kerana kau sudah dijemput. Aku tak jemput kau malam ni, tapi ada yang dah buka pintu untukmu. Apa maksud makcik? Aku hanya penjaga. Tapi kau dah langgar batas. Kau dah pijak tanah yang bukan milik manusia biasa. Hilmi mula mundur, tapi wanita itu berdiri. Tiba-tiba, tubuhnya membesar, membongkok seperti berlipat dua, dan kulitnya menjadi kelabu gelap. Rambutnya menjuntai seperti akar pokok, matanya menyala merah. Kau tak sepatutnya berada di sini, tapi sekarang kau sudah masuk. Jadi kau hanya ada dua pilihan, tunduk atau lawan. Lawan? Hilmi menelan air liur. Lawan apa? Wanita itu menunjuk ke dinding. Tiba-tiba seluruh bingkai gambar terbuka. Satu demi satu, bukan terbuka seperti pintu, tapi seolah-olah tembus pandang. Setiap satu menjadi jendela ke dunia yang lain. Dunia yang pelik dan menyeramkan. Ada yang menunjukkan hutan bersalji dengan makhluk bermata tiga.
Ada yang memaparkan kampung berkabus dengan orang-orang yang berjalan mundur. Dan ada satu yang memaparkan rumah ini dengan dirinya sendiri sedang berdiri seperti patung, mata kosong menatap dinding. Setiap orang yang masuk ke sini, kata wanita itu, akan diuji. Jika engkau tak mampu, kau akan kekal dalam salah satu bingkai. Roh kau akan menjadi gambar hidup. Tapi jika engkau lawan dan lepas satu dunia, kau mungkin jumpa jalan pulang. Macam mana saya tahu jalan mana yang betul? Hilmi menjerit, kini berdiri di tengah bilik sambil matanya melilau melihat gambar-gambar aneh itu. Wanita itu menghulurkan sesuatu, sebilah pisau kecil yang berkarat. Pemegangnya diperbuat dari tulang. Setiap dunia akan cuba buat kau lupa siapa kau. Pegang ini. Kalau kau boleh ingat nama sendiri bila darah kau tumpah, kau masih hidup. Hilmi menggeletar. Pisau itu terasa hangat dalam genggamannya, seolah-olah bernyawa. Aku tak nak ni. Aku cuma nak balik. Lepaskan aku keluar. Wanita itu senyum. Tapi senyumannya bukan lagi senyuman manusia. Kalau kau masih fikir ini dunia biasa, kau sudah kalah. Tiba-tiba, salah satu bingkai menyala memaparkan hutan paya berkabus tebal. Bunyi riuh rendah seperti orang menangis dan menjerit mengisi ruang. Dinding rumah itu mula merekah dan angin kuat mula menyedut Hilmi ke arah bingkai itu. Jangan lawan, kata wanita itu dari belakang. Kalau kau nak hidup, jangan lupa siapa diri kau. Dan jangan percaya suara yang merayu. Dalam sekelip mata, Hilmi tercampak masuk ke dalam dunia lain. Tubuhnya terhumban ke tanah berlumpur dan sejuk, dikelilingi pohon-pohon kaku dan bayangan yang bergerak dalam kabus. Dan dari celah-celah kabus itu, suara halus mula memanggil. Hilmi, anak makna, tolong kami. Kau je yang boleh buka jalan. Hilmi terduduk dalam lumpur yang sejuk dan melekit. Kabus tebal menyelubungi seluruh kawasan, membuatkan dia sukar melihat lebih dari beberapa langkah ke hadapan. Suara-suara tadi, suara yang merayu dan memanggil namanya masih bergema, makin kuat dan mendesak, seperti ditiup dari segala arah. Hilmi, anak makna, sini, tolong kami. Dia berdiri perlahan-lahan, memegang pisau kecil yang masih hangat di tangan. Setiap langkah dalam paya itu terasa berat, seperti ada tangan-tangan dari dalam lumpur yang cuba menahan pergerakannya. Bunyi sesuatu bergerak di bawah permukaan rengikan, seakan tangisan kanak-kanak bercampur dengusan kasar. Hilmi cuba menenangkan diri. Kalau kau boleh ingat nama sendiri bila darah kau tumpah, kau masih hidup. Kata-kata wanita tua itu kembali bermain di fikirannya. Dia cuba mengulang nama sendiri dalam hati. Hilmi. Nama aku Hilmi. Anak makna. Kampung Sungai Merah. Tapi suara-suara itu semakin kuat dan kini mereka tidak sekadar memanggil. Mereka mula meragukan. Bukan Hilmi. Bukan. Kau bukan siapa-siapa. Nama engkau hilang. Mak engkau dah lupa engkau. Hilmi menjerit, menekuk telinganya. Tapi tiada suara sebenar yang keluar dari mulutnya. Dia mula panik. Hutan paya itu seperti hidup. Dan suara-suara itu seperti sedang menggali masuk ke dalam jiwanya, mencari ruang untuk merampas ingatannya. Dia terus berjalan, cuba menembusi kabus. Beberapa kali dia terlanggar akar dan pokok mati yang tajam. Darah mula mengalir dari betis dan lengannya. Tapi pisau kecil itu tetap hangat. Dan entah bagaimana, kehangatannya membuatkan dia sedar darahnya belum beku. Dan fikirannya masih miliknya. Tiba-tiba, di celah kabus, dia nampak sesuatu. Bayangan seorang wanita sedang berdiri di tepi sebuah jambatan kayu buruk yang melintasi parit hitam berbau busuk. Wanita itu berbaju kurung putih yang lusuh, rambutnya panjang menutup muka, tangannya melambai perlahan, seolah-olah menanti seseorang. Hilmi menggenggam pisau kuat-kuat. Siapa engkau? Suaranya hampir tidak kedengaran dalam kabus tebal itu. Wanita itu tidak menjawab, tapi bila Hilmi mendekat, dia bercakap tanpa mengangkat wajahnya. Jalan ini bawa keluar, tapi kau kena bayar harganya. Harga apa? Nama engkau. Tinggalkan nama engkau di sini.
dan kau akan bebas. Hilmi menggeleng perlahan. Tak, aku kena ingat siapa aku. Itu syaratnya. Wanita itu mendongak dan wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya kering seperti daun mati, matanya kosong dan gelap, dan di dalam mulutnya hanya deretan gigi tajam seperti duri semalu. Hanya satu benda yang kekal terapung di permukaan pisau kecil itu, berkilat dengan darahnya sendiri. Tiba-tiba, dari dalam kabus, muncul seorang lelaki tua, berjubah hitam, berwajah tenang. Dia berdiri di hujung jambatan dan matanya seperti tidak berkedip, menatap Hilmi yang sedang bergelut. Nama kau dah berdarah, katanya. Kau sudah melepasi dunia pertama. Lumpur yang menelan Hilmi tiba-tiba berhenti. Dan dalam satu tarikan kuat, dia terasa tubuhnya dicabut ke belakang, terhempas ke atas lantai kayu. Dia kembali ke rumah usang tadi. Nafasnya tersekat-sekat. Bajunya basah dan kotor dengan lumpur dan darah. Wanita tua itu masih berdiri di tengah rumah, tapi kini tidak lagi menyeringai. Dia kelihatan puas. Satu lepas, tinggal 6. 6? Hilmi mendongak suara serak. Setiap bingkai, satu dunia. Setiap dunia, satu ujian. Kalau kau berjaya lepas semua, barulah kau pulang. Kalau tak, kau kekal. Dan dunia akan lupa kau pernah wujud. Hilmi cuba bangun, tapi tubuhnya lemah. Tangannya menggenggam pisau dengan lebih erat. Dia memandang bingkai-bingkai lain di dinding rumah itu. Satu daripadanya kini kosong, imejnya kabur, berwarna kelabu. Yang lain masih memaparkan dunia-dunia aneh. Dan beberapa daripadanya kini bergoyang perlahan, seolah-olah menanti giliran. Wanita tua itu berbisik perlahan, seperti berdialog dengan entiti yang Hilmi tak dapat lihat. Yang ini degil, tapi degil bukan bermakna kuat. Dunia kedua akan buktikan. Dan di dinding, satu bingkai menyala merah menggambarkan kampung lama yang terbakar, dengan suara orang mengaji bercampur jerit tangis. Hilmi hanya mampu bernafas berat. Perjalanannya baru bermula. Bersambung.